شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, kelihatannya bagi siapa sedang menonton video ini, sudah pastinya Ramadan hampir meninggalkan kita untuk tahun ini. Manakala raya pula akan menggila. Jadi dalam kesempatan yang hari ini, pertama sama-sama kita merebut peluang yang masih ada untuk kita memperbaiki diri kita. Dan kita juga harus ingat bahawa memperbaiki diri ini bukan semata-mata terakhir di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hayat kita. Namun saya kongsikan sedikit soal sambutan hari raya nanti. Hari raya nanti seperti mana kita lihat, di bulan Ramadan kita akan banyak interaksinya dengan Allah SWT. Kita akan banyak spend waktu, luangkan masa untuk orang kata bertafakur dan orang kata menumpukan perhatian kepada Allah SWT. Tetapi selalunya kalau di hari raya berbeza pula. Maksud berbeza itu bagaimana? Maksudnya interaksi dengan manusia itu akan lebih banyak. Sebab kita akan ziarah saudara mara, ziarah kawan-kawan dan sebagainya. Jadi dalam pada kita berinteraksi dengan orang, satu benda yang suka untuk saya kongsi di sini adalah dan pesan secara untuk diri saya juga adalah sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita apabila interaksi dengan orang. Dan antara garis panduan untuk kita berakhlak dengan orang ni telah dibincangkan oleh pelbagai ilmuwan, tetapi suka untuk saya kongsi di sini adalah Bidayatul Hidayah. Ini terjemahan oleh Imam Ghazali, yang mana di bahagian penghujung kitab ini pada bahagian yang ketiga, Imam Ghazali ada membincangkan, mengupas tentang adab-adab dalam kita untuk berinteraksi dengan para makhluk. Jadi di sini sangat penting. Kerana apa? Kerana sewajarnya kita menjadikan raya, orang kata musim perayaan ni salah satu kita kata peluang untuk kita mengeratkan lagi hubungan sedia dan mengeratkan ataupun menjalinkan hubungan yang dahulunya renggang. Macam Ramadan kita dah banyak nak cuba betulkan diri kita dengan Allah Ta'ala, tetapi di bulan raya ni kita gunakan ruang yang ada untuk lebih untuk lebih kita eratkan hubungan sesama manusia. Pun begitu, garis panduan tu kena ada, dan jika silap cara takut nanti yang asalnya erat dia dah renggang. Jadi benda tu kita kena berhati-hati. Jadi insyaAllah itulah sedikit dari saya. Saya memang hari semoga kita dapat menjalani sakit-baki Ramadan ini sebaik mungkin, dan semoga kita dapat meraihkan Aidilfitri kita dengan sebaik yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.